Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua penonton dan pendengar podcast Jiwa Siswa. Saya Bro Koyum daripada UiTM Cawangan Terengganu bersama dengan saya, partner saya yang hebat iaitu Ya, saya merupakan Bro Kazin daripada Universiti Malaysia Terengganu, juga daripada Pantai Timur. Kita bawakan istimewa dalam podcast Jiwa Siswa kita pada hari ini. Tapi saya dan Koyum sebenarnya bukan hadir di sini nak jual keropok leko sebenarnya. Betul. Kita nak membawa mandat suara mahasiswa dalam rancangan pendidikan tinggi Malaysia pada hari ini. Jadi mungkin Koyum boleh ceritakan sedikit apa sebenarnya rancangan pendidikan tinggi Malaysia ni pada kita punya penonton? Okey, untuk rancangan untuk RPTM kita mempunyai 10 lonjakan. Jadi kita untuk sesi kali ini kita akan membincangkan satu lonjakan pertama iaitu pembelajaran berpaksikan kemanusiaan, berciri keusahawanan dan juga adaptif. Bunyi dia macam besar tapi Ya, benda betul. ni sebenarnya dekat je dengan kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi. Ya, betul. Dia macam kedengaran begitu luas sebenarnya skopnya. Bukanlah satu skop yang hanya tertumpu kepada satu aspek. Apabila kita sentuh berkaitan dengan holistik, kemanusiaan, berkaitan dengan keusahawanan, sebenarnya kita dah sentuh pelbagai aspek kebajikan, social, governance dan sebagainya. Jadi untuk itu sebenarnya, Saya rasa yang kita terlupa sesuatu lah. apa tu? Kita lupa untuk kenalkan panel kita pada hari ini. Ya, betul. Sebab itulah untuk itu kita bawakan seorang panel ataupun figura yang wajar dikagumi oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi di Malaysia. Mungkin saudari boleh memperkenalkan sedikit latar belakang dan juga nama saudari? Baiklah, hai, Assalamualaikum. Selamat masih pagi nak ke tengah hari. Okey, waalaikumsalam. Selamat pagi tengah hari lah. Hmm. Terima kasih kepada bro-bro di sebelah saya yang handsome dibawakan ni. Baiklah, nama yang diberi Fadia Zahra binti Zuhaimi. Boleh panggil saya Zahra saja. Saya mewakili UniKL iaitu Universiti Kuala Lumpur Malaysia. Saya represent juga untuk 12 kampus yang berada di bawah UniKL itu sendiri. Ya, jadi bercerita sedikit tentang orang kata IPTS. Jadi saudari memakai jaket merun pada hari ini sebenarnya adalah antara perwakilan ya daripada Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan untuk sesi kali ini baru sahaja dilantik. Jadi saudari memegang mandat sebagai Saya NYDP 1. NYDP 1. Besar jawatan dia tu. Ya, bukan orang biasa-biasa orang kata. Betul. Bukan orang biasa-biasa. Kita bawakan hadir ke podcast Jiwa Siswa kita pada kali ini. NYDP 1 daripada Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan yang memegang mandat ataupun memegang suara mahasiswa Institut Pengajian Tinggi Swasta. Jadi di bawah IPTS tu sendiri kita ada berapa banyak institusi sebenarnya saudari Zahra? Baiklah. Saudara Zain, kita sendiri tahu yang kita nak bercakap tentang IPTS di seluruh Malaysia ni memang tak tercakap. Sebab kita ada lebih 3. Banyak. Tetapi apa yang dibawa untuk MPPK kali ini dan juga sebelum-sebelum ini adalah yang pertama sekali adalah Government Link University, iaitu JLU lah, JLU member. Di bawah JLU ni kita ada 4 universiti. Kita ada UniKL, kita ada MMU, kita ada Uniten dan juga UTP. Okey. Lepas tu kita ada juga pelibatan dari universiti swasta yang lain. Yang turut hadir bersama kita hari ini adalah dari APU, Asia Pacific University. Kita ada juga dari IJN. Kita ada juga dari Universiti Nottingham. Dan juga kita ada juga Universiti Islam Selangor. UIS. Betul, UIS. Okey, jadi maksudnya dari segi pemilihan IPT swasta itu sendiri holistik sebenarnya, mewakili setiap suara mahasiswa IPTS, bukan hanya orang kata UniKL sahaja ataupun bukan hanya MMU sahaja sebenarnya. Jadi kita ambil daripada UIS, daripada Nottingham, daripada Universiti Teknologi Sarawak itu sendiri. Jadi suara-suara ini kita bawa satukan dalam perwakilan Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan dan dibawakan oleh saudari Zahra lah sebenarnya. Kini orang cakap tak select lah. Tak select. Kita tak pilih kroni. Kita tak pilih kroni. Kita sama-sama swasta kan? Kita sama-sama swasta Sama-sama orang swasta. kata. Okey, jadi mungkin dalam kita nak berbincang tentang RPTM ni sebenarnya saudari Zahra, mungkin saudari Zahra boleh berikan sedikit pandangan secara umum dahulu tentang RPTM. Apa tu RPTM sebenarnya? Untuk rancangan pendidikan tinggi Malaysia ni, kalau kita bercakap tentang RPTM,
for sure lah Universiti Awam aware dengan benda ni. Sebab Universiti Awam bergerak selari dengan KPT, bergerak rapat lah kita panggil. Memang antara anak KPT yang paling rapat lah. Tapi kita swasta, kita ada badan-badan sendiri, betul? Seperti MARA dan PTTN. Tapi dengan adanya RPTM dengan bermulanya tahun 2026 sehingga 2035 dan juga adanya pelibatan IPTS itu sendiri yang memberi kepada kami adalah pengalaman yang baru. Di mana kami turut serta dalam mesyuarat, kami turut serta dalam kita panggil round table lah. Round table di mana IPTS turut memberikan pandangan kepada Universiti Awam. Jadi dengan pelibatan IPTS ni sebenarnya bagi saya ada juga membantu kepada Universiti Awam. Macam yang kita bangkitkan sebelum ni untuk kita diselaraskan di Universiti Awam. Tapi benchmarking dia adalah universiti swasta, di mana universiti swasta mungkin dah buat tapi Universiti Awam tak buat lagi. Ya, betul. So benda-benda tu yang kita boleh usulkan. Selain tu kami dari universiti swasta sendiri mungkin tak ada akses kepada kemudahan-kemudahan yang Universiti Awam dapat. Tetapi kami boleh usulkan untuk institusi kami adakan. Jadi dengan adanya mesyuarat HEPA dan sebagainya, seperti kita punya round table hari ni kan, RPTM punya lonjakan dan sebagainya, dekat sini bila kita sharing session ni, banyak yang kita boleh gain antara satu sama lain. Bagi saya, pelibatan untuk Universiti Awam, swasta dalam RPTM untuk menuju kepada good untuk student dalam masa 10 tahun ni sangat baguslah untuk pelibatan dua institusi ni. Jadi maksudnya bukanlah orang kata bertepuk sebelah tangan. Betul. Hanya IPTA ataupun IPTS sahaja ataupun Polisisi sahaja. Jadi kita tepuk 3 tangan. Kita tepuk-tepuk tangan lah. Tepuk-tepuk tangan supaya kita dapat melaksanakan RPTM untuk sesi kali ini, insya-Allah. Jadi mungkin saudara Koyum ada sedikit persoalan berkaitan dengan lonjakan pertama yang kita nak bincangkan pada hari ini kepada saudari Zahra. Okey, saudari Zahra dah bersedia ke? Saya bersedia. Okay. Kalau dia dah sedia, kita akan tanya soalan pertama. Okey, untuk soalan yang pertama, kenapakah pembelajaran berasaskan nilai kemanusiaan ni sangat penting untuk belajar pada hari ini? Nilai kemanusiaan tu sangat penting dalam personality mahasiswa-mahasiswi itu sendiri. Sebab kadang-kadang kan kita ni sebagai pelajar terlalu fokus dengan belajar, sampai kita terlupa untuk mempunyai sifat empati dan juga berkomunikasi dengan rakan-rakan kita. Betul. So macam yang saudara Koyum ulas tadi kan, bila kita tak ada sifat-sifat tu, dia akan lead to our mental health issue lah, di mana benda tu antara salah satu faktor dan salah satu isu yang besar di setiap institusi, bukan sekadar Polisisi, bukan IPTA dan IPTS. Maksudnya semua merangkumi benda ni. Jadi bagi saya pentingnya sifat kemanusiaan ni, iaitu kita panggil sifat holistik. Sifat holistik. Sifat holistik ni di mana dia merangkumi kepada kelengkapan semualah, mental, fizikal, persediaan kita dalam menghadapi cabaran, macam mana kita manage diri kita tu, macam mana kita prepare diri kita tu untuk hadap benda yang kita tak expect. Jadi sifat ni penting tu ada dalam setiap siswa dan siswi bila mereka berada di institusi. Okey, di mana contoh mereka berada di institusi yang mereka mungkin mereka masuk tak ada kawan. Okey. Tak ada kawan. Lepas tu bila tak ada kawan, dia akan lead to kita akan introvert lah. Kita bergerak solo, bergerak sendiri. Tapi dengan bergerak sendiri ni, kita tak mudah akses kepada facilities. Kita tak mudah akses kepada program yang dianjurkan. Sebab kita tend untuk bersendiri. Ya, betul. Bila bersendiri, kita tak ada kawan, kita tak ada info. Orang kata student 3K. Betul. Dia bersendiri sama dia saja. Betul. So jadi dekat sinilah kita nak elakkan dengan adanya sifat holistik, bertanggungjawab. Sifat holistik ni adanya tanggungjawab, empati dia terhadap emosi dia, emosi orang sekeliling dia, tanggungjawab atas decision yang dibuat, tanggungjawab atas apa yang diperkatakan. Dekat sini kita akan tubuh, maksudnya automatik nilai-nilai murni tu akan ada dalam diri setiap siswa dan siswi tu. Di mana apa yang diperkatakan, apa yang diperbuatkan itu adalah tanggungjawab dia sendiri, dan dia akan dipertanggungjawabkan jawab atas apa keputusan yang dibuat. Ya, betul. Maksudnya atas apa yang mereka cuba untuk bina ataupun cuba untuk putuskan di atas bahu sendiri. Betul. Jadi maksudnya it's upon your choice sebenarnya, mahasiswa-mahasiswi. Cumanya kita di MPPK juga di KPT dan sebagainya menggalakkan penglibatan aktif. Betul. Ya. Orang kata ada elemen kemanusiaan macam apa yang saudari Zahra katakan tadi.
Okey, kita dah sentuh ataupun secara briefly lah kita dah terangkan tentang sifat kemanusiaan ataupun apa yang cuba saudari Zahra simpulkan tadi adalah dari segi sifat holistik yang perlu ada dalam setiap mahasiswa ataupun mahasiswi, di mana perlu aktif, orang kata aktif, supaya kesejahteraan mereka dapat dibela. Betul. Dari segi mental illness dan sebagainya, mungkin dari segi makan dan minum, sakit dan juga pakai mereka di universiti akan dapat dibela dengan adanya empathy ataupun sifat kemanusiaan itu tadi. Jadi sifat kemanusiaan kita dah sentuh dah tadi, saudari Zahra. Jadi saya ingin bertanyakan, apakah pandangan saudari Zahra dalam elemen keusahawanan itu sendiri? Okey, bercakap tentang keusahawanan ni besar. Ya, betul. Jadi saya suka untuk kaitkan sifat holistik tu sendiri dalam sektor keusahawanan. Okey. Macam yang kita semua aware lah, kita tahulah. Bila kita get involved dengan business, kita kena, especially bila kita jadi boss, kita kena manage pekerja kita. Kita kena buat plan untuk future kita punya business. Kita kena manage duit dan sebagainya. Kita kena standby dengan apa sahaja consequences yang akan berlaku ke depan. Betul. Jadi mana datangnya sifat ni adalah dari holistik. Dari sifat tanggungjawab, dari empati dia. Macam mana empati dia terhadap rakan kerja dia, rakan strategik dia, kan? Di mana datangnya sifat dia nak manage, nak plan dia punya business tu. Betul. Macam mana? Betul. Kadang-kadang sebenarnya apabila saudari Zahra cuba relatekan antara holistik dan juga keusahawanan, kita dapat sebenarnya kaitkan antara, contohnya mungkinlah kita student sendiri, kita jual makanan, kita jual, buat bisnes makanan, orang kata buat bisnes makanan tapi kita jual dengan harga yang murah. Betul. Sebab adanya sifat kemanusiaan. Betul. Sebab kita tahunya kita pernah berada di situasi student tu sendiri, kita tahu macam mana struggle-nya. Jadi macam saya cakap, sekarang kita menuju kepada RPTM. IPT bukan sekadar IPT di mana what student know. Kita nak menuju kepada who student will become after graduate. Okay. Siapakah dia selepas dia graduate? Macam yang KP pesan tadi kan, kita kena proud after kita graduate kan, yang kita being part of RPTM. Ya, betul. Jadi dekat sini lah saya nak tekankan, siapa kita selepas graduate. Mungkin kita boleh jadi salah seorang kepada pembuka sektor peluang pekerjaan. Sebagai contoh, ada student di mana dia mengambil kos pelancongan. Okay. Mungkin dengan adanya keusahawanan, ada bantuan daripada kerajaan dan IPT, mereka boleh membuka sendiri syarikat pelancongan yang di mana dia mengutamakan kepada fresh grad. Okay. Kita tahu ada setengah syarikat yang sangat susah nak ambil fresh grad. Betul. Kerana mungkin tak ada pengalaman dan sebagainya kan. Trust issue tu. Jadi saudari Zahra, mungkin saudari Zahra boleh terangkan sikit tentang apakah sikap keusahawanan dan juga orang kata kebolehsuaian, maksudnya adaptiviti mereka di luar sana nanti, adakah dapat membantu mahasiswa dalam industri ataupun selepas tamat pengajian? Okey, berkenaan dengan adaptivity, adaptif lah kita panggil. Macam mana student tu sendiri adapt dengan suasana apabila habis belajar, betul. So bila mereka sendiri belajar macam mana nak menguruskan perniagaan, menguruskan kewangan perniagaan dan sebagainya, jadi automatik mereka ada sifat tanggungjawab. Bila tanggungjawab ni dipupuk oleh mereka sendiri, maksudnya kita tahu ada setengah IPT yang sangat membantu student buka ruang kepada ini, tapi ada juga yang membantu sehingga pelajar tu sendiri tak dapat nak buat decision sendiri. Pelajar itu tak dapat rasa keputusan yang aku buat ni adalah based on aku. Betul. Whatever it is ke depan, aku yang kena tanggung. Mereka tak rasa sebab mereka tahu okay, kat belakang aku ada lagi yang lain. Okay. Jadi bila pihak institusi memberi ruang kepada mereka untuk mereka menghujahkan idea, membuat keputusan, arrange mereka punya gerak kerja, jadi dekat sini ada sifat tanggungjawab. Bila sifat tanggungjawab ni dipupuk dari mereka di peringkat IPT, jadi bagi saya tiada masalah untuk pembawakan diri mereka di bidang pekerjaan. Sebab mereka dah terbiasa dengan tanggungjawab, dengan empati. Jadi sifat-sifat ni tak perlu dipupuk lagi selepas mereka habis belajar. Okey. Saya rasa apa yang disampaikan oleh saudari Zahra tadi sangat-sangat penting untuk kita sebagai mahasiswa. Sebab kalau kita tengok sekarang pun kebanyakan mahasiswa ni kebanyakannya apa tu diorang cakap selfish. Betul. Jadi kalau kita boleh terapkan sifat holistik tu dalam semua mahasiswa, kita akan dapat lahirkan graduan yang
dapat membangunkan negara kita lah nanti. Betul. Jadi sifat holistik dan sebagainya ni bukan sahaja akan menguntungkan pada mahasiswa, tapi dia akan memberi kepada suasana yang harmoni kepada pekerjaan 10 tahun ke hadapan, di mana kita tahu 10 tahun ke hadapan adalah muka-muka ni akan berada di sektor pekerjaan, industri dan sebagainya. Jadi dengan adanya sifat harmoni, sifat murni dalam diri masing-masing, jadi kita tak perlulah dekat syarikat tu nak kena ajar common sense, simple things yang perlu, yang kita rasa this is nonsense untuk adopt macam kita untuk belajar. Ya, kadang-kadang sebenarnya experience itu kita boleh gain dah daripada zaman belajar ni sebenarnya. How we want to survive ataupun macam mana kita nak adaptivity di industri nanti. Jadi penting, dekat situlah kita menekankan pentingnya pelibatan secara aktif. Dekat situ kita secara tak langsung kita akan belajar macam mana kita nak manage jadual kita untuk pelibatan kita yang secara aktif ni. Dekat situlah. Okey, saya faham. Jadi untuk soalan kita yang terakhir, sejauh manakah peranan pihak universiti dan juga kerajaan dalam menyokong pembelajaran yang inovatif bagi selaras dengan lonjakan pertama RPTM? Okey, baik. Berkenaan dengan peranan pihak universiti dan juga kerajaan ni, ya, betul. Kalau kita kupas, peranan pihak kerajaan ni sangat besar. Betul. Kalau kita kupas secara terperinci lah. Jadi yang kita boleh ambil yang selalunya yang kita tahu kita punya pelajar tak cukup dan sebagainya adalah dari segi belanjawan lah. Mungkin instead of sekarang semua nak fight untuk kita standardize. Tapi kita tahu kekangan kepada kewangan tu kita tak dapat nak selaraskan semua. Betul. Jadi instead of kita standardize, apa kata kita bagi belanjawan mengikut ratio. Betul. Dari segi IPTA, IPTS dan juga polisi dan juga KK. Maksudnya semua institusi dapat berlandaskan ratio mereka sendiri. Macam mana usahawan gerakan usahawan mereka bergiat aktif dan sejauh mana mereka melangkah untuk create dorang punya business tu. Jadi bila pihak kerajaan tu sendiri nak bagi belanjawan, nak pump modal, mereka secure budak ni. Dia ada nak bagi grant, budak ni boleh, dia dah ada background macam ni. Pihak IPT sendiri boleh ketengahkan benda tu. Itu untuk peranan pihak kerajaan lah. Untuk peranan dari pihak IPT tu sendiri, mungkin mereka boleh memperluaskan lagi peluang untuk pelajar create business. Macam kita tahu sebelum ni ada pelajar yang nak mencuburi perniagaan tapi masih takut dan juga tak ada guide. Bila kita tahu dekat Universiti Awam dan juga IPTS kita terbatas dengan benda-benda ni, di mana kita mengutamakan someone yang stable. Betul, yang kita pump modal, awak dah stable, awak dah ada produk, tinggal saya pump, awak jalan je. Tapi macam mana dengan situasi pelajar yang nak start business? Kita perlukan mereka juga untuk create benda baru, betul. So dekat sini peranan pihak institusi itu adalah memperluaskan lagi kota untuk pelajar, mempermudahkan lagi, di mana macam saya cakap sebelum ni, bagi mereka usulkan apa yang nak dibawa, biar mereka buat decision. Dan peranan institusi itu adalah kita panggil nasihat lah. Nasihat orang tua, jururunding orang kata. Jururunding yang lebih pengalaman, betul. Sekadar untuk memperbetulkan sedikit, tapi selebihnya biarlah benda tu dipertanggungjawabkan sendiri atas mahasiswa-mahasiswa itu. Jadi peranan institusi ni sangat penting selain daripada peranan kerajaan, sebab institusi ni paling dekat dengan student. Betul. Jadi maksudnya pelibatan mahasiswa ataupun orang kata nak menjayakan lonjakan pertama ni dalam orang kata pendidikan berteraskan kemanusiaan, keusahawanan dan juga adaptiviti adalah sebenarnya bukanlah mahasiswa sahaja yang perlu memberikan komitmen, juga kerajaan dan juga pihak universiti, macam apa yang telah dicadangkan oleh saudari Azahra sebentar tadi. Jadi sebenarnya bukan orang kata mahasiswa sahajalah, sebenarnya banyak institusi ataupun banyak pemegang taruh yang bertanggungjawab dalam menjayakan RPTM sesi hari ini. Sebab kita tahu yang rancangan pendidikan tinggi Malaysia ni adalah satu tajuk yang besar. Dan kita tahu mahasiswa-mahasiswi mempunyai idea yang sangat luas. Tetapi kita juga perlukan guide. Macam yang kita tahu lah, setiap institusi ada MPP, SRC dan sebagainya, di mana atas mereka sendiri ada juga HEPA, TNC dan sebagainya yang doktor kalau saya macam ni macam mana, kita perlukan guide. Waimah
di position yang atas pun masih perlukan guide untuk menjalankan tugas mereka. Jadi dekat sini bukan sahaja bukan sahaja dari tim mahasiswa-mahasiswi yang memainkan peranan. Kita perlukan secara menyeluruh dari institusi itu sendiri, dari kerajaan itu sendiri untuk gerakkan RPTM ni supaya kita dapat achieve kita punya goal tu. Okey. Saya kalau boleh kan, lepas dengar saudari Zahra borak saya tak nak habiskan podcast ni. Sebab sedap dia borak. Tengah Okey. sedap. Sedap. Tapi boleh saya tanya satu je lagi. Okey, boleh. Saya tahu ada tak pesanan daripada saudari Zahra untuk mahasiswa dekat luar sana? Okey, saya dikenali sebagai NYDP 1 IPTS. Okey. Of course, saya mewakili suara IPTS di mana suara IPTS kali ni baru dapat nampak macam okey, kita ada suara. Okey, betul. Sebelum ni antara yang kita dah dapat adalah fly siswa yang telah di-fight oleh GLU member sebelum ni. Di mana akan diutamakan kepada IPTS GLU dululah. Dan apa yang saya usulkan kepada Dr. Zam hari tu berkenaan dengan dapur madani. Okey. Di mana saya usulkan supaya IPTS untuk dapat juga dapur madani Macam seperti awam. mana universiti awam. Betul, sebab memang kami swasta tapi kita tahu kekangan-kekangan student yang belajar di swasta ni mereka memerlukan tempoh untuk mendapat kelulusan dari pinjaman. Jadi macam mana kita nak bantu pelajar-pelajar di swasta ni untuk survive? Jadi saya usulkanlah yang tu. Jadi untuk pelajar-pelajar IPTA, IPTS, Polisisi dan juga KK dekat luar sana, kita tahu gerakan MPPK yang terkini adalah memegang kepada kami. Betul. Betul, dengan tagline kami. Jadi suara anda akan didengari dan akan diusulkan apa yang dicadangkan. Jadi bersifat terbukalah bersama barisan MPPK untuk menyuarakan pandangan dari setiap institusi itu sendiri. Okey, baiklah. Terima kasih saudari Zahra atas orang kata perkongsian berkenaan dengan lonjakan pertama ya. Lonjakan pertama Koyum pada hari ini yang berfokuskan tentang kemanusiaan, keusahawanan dan juga adaptiviti mahasiswa di pasaran global nanti insya-Allah. Jadi, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada ahli panel kita, kepada rakan moderator saya iaitu saudara Koyum itu hadir bersama-sama daripada UiTM Cawangan Terengganu ya. Okey, jadi podcast ini juga dibawakan sebenarnya oleh Majlis Debat Universiti Malaysia Madum. Jadi turut diperkasakan oleh Yayasan Perkasiswa. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada pihak Madum dan juga pihak Yayasan Perkasiswa. Kita akan bertemu lagi dalam podcast seterusnya. Bye-bye. Rancangan kita ini berteras kepada dua prinsip kerangka besar kita. Berakar ke bumi supaya jangan lupa bahawa kita ini anak Malaysia dengan nilai dan budaya dan akhlak dan kemanusiaan, kekuatan asasnya dan kerencaman kaum dan budaya. Tidak ada makna kita luncurkan dengan hebat begitu ramai, bagi sambutan begitu baik. Dan saya dengar tadi taklimat demi taklimat luar biasa. Ini memang kelas pertama peringkat antarabangsa. Tapi ingat cabarannya itu pada pelaksanaannya.